Saya tak ada ahli mana-mana parti lah. Tapi setakat inilah, kalaulah katakan saya ditakdirkan masuk sesuatu parti, saya rasa kalau UMNO ni masih menjadi AMDAP kan, dan tiba-tiba pula permanent jadi AMDAP kan, macam mana kan. Kalau ditakdirkan saya masuk parti politik, saya rasa kebarangkalian ni pas lah kot. Kebarangkalian besar ni parti mana lagi, sebab saya punya kriteria senang aja. Saya nak parti tu parti yang saya boleh percayalah, yang parti yang bersih, pemimpin dia kata-kata bersih, tak terlibat dalam corruption, rasuah kan. Saya akan support lah. Lepas tu saya kata kalau Perdana Menteri itu daripada PAS, dan orang yang kita boleh percaya, ulama pun tak apa. Ulama lagi bagus sebenarnya, bukan tak apa, ulama lagi bagus sebab dia takut pada Tuhan, dia tahu yang mana halal dan haram. Daripada segi dasar ekonomi ke finance ke apa, itu tak apa, banyak profesional boleh bantu. Kebanyakan profesional orang yang saya kenal, dia nak menyumbang aja, dia ada idea banyak, tapi dia get frustrated ataupun orang profesional ni dengan dia tengok orang politik ni ada agenda itu tokey sini, tycoon situ, ambil rasuah sini, dia fed up. So sebab itu orang-orang cerdik pandai, profesional ni, dia malas nak masuk parti politik ni, malas nak ni, sebab dia tengok ini kaki sakau, ni kaki sakau, so dia pun tak nak bantu. So bila jadi macam itu, orang jahat masuk politik. Bila orang jahat masuk politik, orang kaki sakau, itu yang dasar-dasar negara kita semua ke laut. So untuk membetulkan keadaan itu, sebab itu kita kena cari pemimpin yang betul-betul bagus, yang dia ada integriti, dia berpegang kepada moral, bukan pada halal haram, itu dia tahu, pegangan dia tu ada. So bila ada orang macam itu, penjawat awam, macam saya cakap, penjawat awam pun akan suka, penjawat awam pun akan bekerja dengan lebih keras. Saya dulu penjawat awam, saya bekerja dengan GLC, macam-macam bos saya dapat. Kalau saya tengok bos saya itu bagus, saya lagi semangat saya kerja. Saya ada macam-macam jenis bos lah. Saya berapa puluh tahun saya kerja. Saya bukan macam Walan Nondo Posin tu, masuk-masuk tu ini, saya dah kerja berapa puluh tahun dah. Tahu? Lepas berapa puluh tahun kerja, nak masuk 50 ni, barulah boleh buat swimming pool. Kalau ahli politik lain tu, baru setahun jagung dalam politik, tak tahulah nak cakap apa kan. Okey, lagi. Okey, tuan-tuan, dah pukul 10. Terima kasih siapa yang dapat masuk ni, yang tak kena throttle atau tak kena limit visibility ni lah. Nanti kita sambung lagi lah. Apa-apa nanti kan saya buat live, dan saya akan buat video tu lah, tuan-tuan. Kadang-kadang saya buat video, kadang-kadang saya buat live. Ada masa saya buat live. Tapi kalau ada benda yang saya tengok pemimpin kerajaan ni teruk sangat dia cakap, saya terus sajalah buat video kat mana-mana pun boleh. Okey, terima kasih.